Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anis Akmal binti Sulaiman, wartawan Munsyi TV PSS anda. Pengumuman sijil pelajaran Malaysia SPM pada hari ini menjadi detik yang lebih penting buat para calon di SMK Munsyi Abdullah. Liputan kami akan membawa anda melihat sekitar sekolah serta perasaan para pelajar dan guru terhadap pencapaian sekolah. Saya sangat saya amat gembira sebab saya dapat mencapai target saya iaitu 6A. Perasaan saya sangat gembira. Masa first saya dapat tahu yang saya dapat 5A, saya memang sangat sedih lah. Perasaan saya gembira sebab kita tak expect dapat keputusan macam tu. Perasaan saya agak teruja, and lepas dapat tahu result saya gembira. Rasa berdebar-debar lah juga. Tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Tak nak nangis ada semua ada. Saya pun sama, rasa takut, nak nangis and nervous lah masa nak datang tadi pun. Saya rasa happy dan rasa bersyukur sebab dapat result yang terbaik. Saya rasa sangat happy dan bangga lah. Saya rasa usaha saya masih kurang lagi tapi okey untuk result yang sekarang ni. Rancang nak pergi sambung TESOL dekat UiTM Dengkir. Saya nak sambung diploma, maybe dekat Universiti UiTM ataupun Universiti OUM. Saya lepas ni ingat nak ke matrikulasi, tak pun kalau ada rezeki lain pergi ke IPG. Yang saya lepas ni memang saya target nak masuk matrix, and kalau boleh sambung asasi saya akan pergi ke asasi. Sambung belajar lah. Memang ada perancangan lah untuk sambung belajar. Untuk teruskan kerjaya lah. Saya pun nak sambung belajar tapi masih tak tahulah yang mana dapat kan. Mungkin saya akan sambung dekat matrik. Saya dah sambung TLEM. Ya. Lepas ni saya rasa saya akan sambung matrix untuk dapatkan degree dan sambung ke sarjana muda dekat UPSI. Encik Lim, sebagai NYDP, apakah perancangan PIBG terhadap calon-calon SPM 2026? Okey, bagi pihak PIBG, kita akan memberi sokongan segala kewangan ataupun segala yang fizikal, moral dan program-program untuk calon SPM 2026. Cikgu, bagaimanakah pencapaian SPM pada tahun ini? Terima kasih Anis. Untuk makluman semua, pencapaian SPM 2025 yang diumumkan pada hari ini menunjukkan bahawa kualiti sekolah adalah lebih baik dalam tempoh 4 tahun. Semakin baiklah, maksudnya GPS sekolah semakin mengecil, dan pencapaian calon-calon SPM 2025 juga meningkat berbanding dengan peperiksaan percubaan mereka yang lalu dengan pencapaian yang sangat baik berbanding dengan peperiksaan percubaan yang lalu. Walau bagaimanapun, peratus lulus ataupun LMS sekolah kita agak menurun, tetapi isu utama telah pun kita kena pasti, mata pelajaran lain kebanyakannya meningkat. Semoga dengan adanya keputusan SPM 2025 ini dapat menjadi pemangkin semangat kepada calon-calon SPM tahun 2026 untuk meningkatkan lagi tahap kualiti pencapaian dalam SPM tahun 2026 kelak. Sekian dari saya, Anis Akmal binti Sulaiman, melaporkan dari SMK Munsyi Abdullah.